Siapalah yang bertuah menang kereta tu kan? Seronoknya eh. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni kita tak ada apa pun hari ni. I just nak unboxing. Bukan unboxing lah kan. Sekarang ni Aina Beauty tengah buat Tear and Win punya campaign. So macam ada hadiah-hadiah yang menantilah macam tu, tak silap I. Ada macam dia kata 30,000 orang akan dapat hadiah. Hadiah paling besar yang kakak I sebut adalah Hazia. And then hadiah-hadiah lain macam biasalah, mungkin cash voucher, mungkin hadiah kecil-kecil macam tu. Tapi hadiah utama adalah Azia. Okay, so misi kita adalah untuk mencari Azia. So kita beli, ini adalah sempena diorang punya cleansing balm tau. So kita ada 2 cleansing balm here. Kita akan try Tear and Win. Kita tengok kita win apa. Sepanjang hidup I, kita tak pernah lah bertuah untuk dapat hadiah yang besar-besar. Even bertuah untuk dapat hadiah pun tak. Even kalau I ada post satu video yang I join Syami Shazli punya campaign, itu adalah campaign yang macam dah kali ketiga, kali keempat kita orang join. Tapi sepanjang 3-4 kali kita orang join tu, tak pernah menang satu pun. Even sekecil-kecil RM500, RM300 tak pernah menang. So untuk ni kita tak adalah berharap sangat. Tapi kalau memang dah rezeki, we would love to terima. Mestilah, siapa yang tak nak hadiah kan. So kita buka list tu. I tak tahu sangat pasal Aina Beauty sebab I tak pakai. Ini kakak I yang beli. So I macam, oh menarik, I nak buat video macam tu. So kita buka. Dia buka biasa je. Cantik lah dia punya, eksklusif tau. Even sekarang pun diorang punya editing dah mantap. I suka diorang punya editing sekarang. So kat sini, so kita hanya tear lah kan. Tear yang surprise ya. Bismillah. Ya Allah, 2 minit terus kita start. Okay, kita tak nak panjang-panjang video ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. This is our first Tear and Win. Diskaun RM1 untuk awak dan berpeluang menangi RM500. Oh, ada menang lagi. Sambil-sambil tu kita try lah tengok kan. Cantiknya weh. Wah, dia sangatlah. Oh, nice. Dia simpan macam ni. So kita akan just buka lah kan. Nak sure lah aku boleh buka ke tak. So dia ada sudip dia. So senang, hygienic. And then dia punya packaging pun tak mudah tumpah ke apa. Leaking semua tak ada. Tapi cantik. Dia punya ni sangat eksklusif. I like. Warna dia pun minimal. So next, pergi laju video ni. Bismillah. Ya Allah, ada ke rezeki kami. Anda memenangi Azia. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, macam sama je. Ya, sama. Diskaun RM1 untuk awak dan berpeluang memenangi RM500. Siapalah yang bertuah menang kereta tu kan? Seronoknya jika awak post video unboxing di social media, choose video terbaik. Oh, itulah surprise dia. Diskaun RM1 untuk awak ni dan berpeluang memenangi RM500 tu. Inilah surprise dia yang kedua. Nampak tak? Dia kata satu lagi surprise untuk awak. Diskaun RM1 untuk awak jika awak post video unboxing di social media, TikTok, Instagram berserta choose Aina, hashtag choose Aina ataupun hashtag Aina Cleansing Balm, dan video terbaik berpeluang memenangi RM500. Gitu. Itulah hadiahnya. Jadinya kita back kepada diri kita, di mana kita jarang betul untuk menang hadiah-hadiah macam ni. Tapi kita usaha je. Sebab kita tak tahu bila rezeki kita kan. Kita kena sentiasa usaha. Ada peluang kita usaha. Mana tahu dalam 10 peluang yang kita join tu, 1 melekat dan memang betul-betul rezeki untuk kita. Macam tu. Okay, I dah lama tau teringin nak try Aina Beauty punya skincare, tapi macam tak berpeluang lagi. And even I pernah teringin nak pergi Aina Clinic untuk buat macam facial ke apa kan. Tapi tak tahulah kenapa. I rasa I takut harga dia mahal. Standard skincare yang bagus memang akan mahal, dan treatment yang bagus memang akan mahal. So kita kena berkorban duit untuk benda yang kita nak lah kan. Okay, I think tu sajalah video untuk kali ni. Macam biasa dapat thank you card juga. This one
Comel weh Aina kat atas tu. Tesla I, dia punya peraduan Tech and Win ni berlangsung sampai 20 hari bulan September. I tak sure selagi stok masih ada ataupun macam mana. Tapi kalau korang sempat join, you can join now. Okay, tengok siapa yang betul untuk menang kereta. See you in the next one. Bye.